Assalamualaikum, selamat pagi. Inilah suasana pukul 6.55 pagi. 6.55 pagi 14 Julai hari Isnin. Inilah suasana pagi dari Dusun Damai, Paguh. Alhamdulillah. Udara yang bersih, nyaman, keadaan yang tenang, damai. Sungguh mengasyikkan dengan suara burung-burung, kicauan burung-burung dan unggas yang berada di dalam hutan ini, yang berada di dalam dusun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dapat terus menikmati, menghirup udara bersih dan menikmati keindahan alam semula jadi. Suasana pagi di dalam kebun. Sekarang jam 7 pagi. Jam 7:01 pagi. 14 Julai. 14 Julai. Kekandaku menjurus anak-anak pokok durian yang baru ditanam. Pekebun moden. Bawa motor masuk ke dalam kebun untuk menjurus anak-anak pokok, menjaga anak-anak pokok untuk generasi yang akan datang. Okey, kita tengok buah durian. Adakah hari ini berhasil? Biasanya pokok ini yang ada buah, yang masih ada sisa-sisa buah di hujung. Tapi ni tak ada nampak ni. Dah betul-betul habis. Tak ada. Okey, inilah suasana. Ni pokok D24. Kita tengok pokok IOI di bawah. Oh, ada sebiji kecil. Satu. Dapat sebiji kecil. Ada satu. Ada juga hasil. Ini pokok IOI, buah IOI. Ada lagi. Tengok. Tak ada. Okay, hari ni kita tengok durian. Oh, kebun sebelah tu bunyi. Dapat sebiji. Dapat sebiji kecil hari ni. Okey. Kandaku melayan anak-anak pokok, menjurus anak-anak pokok di pagi hari. Bergerak menggunakan motosikal. Dapat 2 biji. Nak sana. IOI.
Sini tak ada dah ni. Makan aku lagi buka. Ha? Buka makan. Sini tak ada dah. Tak ada dah ya. Ini di 24 ya? Ini dia pokok durian. Okey. Okey. Sekarang jam 8 pagi. 8 pagi kita nak keluar daripada Dusun Damai ni. Kita nak pergi cari makan, cari breakfast, dan kita nak lihat macam mana perjalanan seterusnya pemusafiran ini. Okey, selamat tinggal buat sementara Dusun Damai. InsyaAllah ada rezeki, ada peluang kita akan datang lagi. Pancho. Tenang je, Bandung masih buih. Tenang je. Ini Sungai Muar di Pekan Pancho. Ini Pekan Pancho. Jadi kita nak makan breakfast. Tu ada tulis Pancho. Kita nak breakfast. My brother nak ajak makan kedai makan Haji Marzuki. Dia kata nak makan mi udang. Tak tahulah pagi-pagi makan mi udang. Sekarang jam pukul apa ni? Pukul 8.30 pagi. 8.30 pagi. Mi udang. Kita nak makan mi di kedai makan Haji Marzuki. Ini di Pekan Pancho. Dia tepi Sungai Muar. Dia specialnya mi udang, tapi ada juga buat lauk makan tengah hari. Ini pagi tadi kot. Ini makan pagi, yang ini makan lauk makan tengah hari. Oh, gulai lemak ni. Daun kecoh, asam pedas, semua special. Ni sup ada ni? Dari fish ball lah. Sup. Tu terong. Oh, tu ada sayur. Sayur apa tu? Kobis. Kobis daun. Oh, kobe bunga. Kobe panjang. Okey. Apa tak ada Ini kedai Melayu. Ni Bandung udang Haji Marzuki. Kita makan udang dia 3 ekor ni 1 ekor, ini 2. Mi udang galah, mi Bandung udang galah di Pancho, di Pekan Pancho. Itu dia kedai makan Marzuki. Kedai makan Marzuki ini Sultan yang Tuan Agong, itu Sultan Johor pun dah datang makan ni. Ini rare ni, bukan kaleng-kaleng ni. Okey, ini lunch kita tengah hari ini. Hari ini Isnin 14 Julai. 14 Julai Isnin. Sekarang pukul 11 tengah hari, 11 tengah hari. Okey, selamat menjamu selera. Alhamdulillah selesai mi Bandung udang galah 3 ekor. Tengok kulit dia kan, 3 ekor besar. Okey, alhamdulillah, muka pun ada senyum. Sudah dapat 1 mangkuk, muka pun ada senyum. Ini di kedai
Haji Mazduki di Jalan Besar Pekan Panco. Pekan Panco ni jalan daripada Paguh ke Bukit Gambir. Ke Bukit Gambir, daripada Paguh ke Bukit Gambir, selepas tak berapa jauh daripada Edu Hub Paguh. Dia terletak di tepi Sungai Muar. Kau nampak di ujung di sebelah jalan sana itu Sungai Muar. Okey, siapa yang lalu kat sini boleh try lah. Boleh lah. Kalau nak bagi grade, tak tahulah, saya ni makan ni okey je, apa ada jalan. Tapi kalau saja-saja nak cari daripada KL tu tak lah. So, ada depan mata jalan, sedap je, boleh selesai. Kalau tidak takkan tinggal mangkuk ni. Okey, terima kasih. Tepi Sungai Muar. Ini air laut pasang ni. Sebab tu air mengalir ke dalam. Air mudik ke dalam. Sepatutnya air mengalir ke arah sana. Sana laut. Ini Sungai Muar di tepi jalan utama Pekan Panco. Inilah keadaan Pekan Panco. Panco ni jalan daripada Paguh ke Bukit Gambir. Ini Sungai Muar. Ini apa, Taman Harmoni? Harmoni Permai. SP Harmoni Permai. Okey, ini rumah persinggahannya daripada tu ada Jalan Harmoni Permai. 2B11 Paguh. MPM Majlis Perbandaran Muar. Ini daerah Muar. Okey, kita mau bergerak di masjid, solat, kemudian terus meneruskan perjalanan. Hari ini hari yang ke-16 pemusafiranku. Okey, kita dalam perjalanan nak balik, namun kita akan singgah semayang dulu di Bandar Universiti ni, di Masjid Muhyiddin Yassin. Ini Edu Hub Education, Kementerian Pengajian Tinggi. Kita nak pergi Masjid Muhyiddin Yassin. Itu dia masjid dia, atas bukit kanan tu. Tapi ini tak tahu naik ke mana. Oh, naik sebelah sini. Keselamatan bermula daripada anda. Ini projek Sam Derby Property. Ini dia Masjid Muhyiddin Yassin. Okey, Masjid Muhyiddin Yassin.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على Highway. Itu highway tu. حي على الفلاح. Masjid Nabi Yasin. Assalamualaikum. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Masjid Muhammad Yasin, bukan Muhyiddin Yasin. Muhammad Yasin. Di Edu Hub Paguh. Ini di kawasan pendidikan Paguh. Masjid Haji Muhammad Yasin Paguh. Oh, cantik dia punya gerbang masuk dia. Masjid. Dalam masuk. Jam 2 petang 14 Mei, hari yang ke-17. Jam 2 petang kita bergerak daripada selepas menunaikan solat Zuhur Asar di Masjid Haji Yasin, Haji Muhammad Yasin Paguh.
iaitu di bandar universiti atau EduHub Pagoh untuk kita bergerak balik. Hari ini hari yang ke-17 pemusafiranku. 3 hari kita, 3 malam kita bermusafir di kebun atau dusun damai milik kekandaku. Jadi alhamdulillah, terima kasih yang kerana dapat makan macam-macam buah-buahan. Apa buah dia? Pisang, betik, nanas, langsat, durian. Dah 5. Lagi apa lagi buah yang kita makan kat dusun dia? Itu 5. Jadi alhamdulillah, hari ini setelah 3 malam kita di Dusun Damai dan hari yang ke-17 kita meninggalkan rumah di Ipoh, kita akan bergerak. Tapi destinasi kita hari ini hanya di Kuala Lumpur. Untuk kembali pulang ke sarang bertemu dengan anak, cucu, isteri di Kuala Lumpur, insya-Allah. Moga-moga perjalanan pada hari ini berjalan lancar walaupun suhu agak panas lit-lit. Kita meneruskan perjalanan. Moga-moga dipermudahkan perjalananku pada petang ini. Jumpa lagi insya-Allah. EduHub, tu tulis besar tu. EduHub Pagoh, Kementerian Pendidikan Tinggi. Okey, sehingga berjumpa lagi. Kita layari seterusnya nanti perjalananku menyusuri lebuh raya, jalan raya sehingga ke destinasiku hari ini, iaitu kembali ke rumah anak kanda, rumah anakku insya-Allah di Jalan Kebun. Kita menyusuri Jalan Pagoh Bukit Gambir. Jalan Pagoh Bukit Gambir. Ini kawasan Gerisik. Kita akan keluar ke Tol Plus di Bukit Gambir lah. Bukit Gambir. Ini jalan ke Bukit Gambir dan boleh terus ke Bukit Kepong. Jadi kita nak ke area kalau ke kanan kita akan pergi Kundang Ulu Bukit Perampang, ke kiri Bukit Gambir. Bukit Gambir dan boleh keluar ke highway Johor Bahru Kuala Lumpur. Okey. Oh, ini kawasan durian. Bukit Gambir. Kita nak masuk ke lebuh raya. Kalau terus Sungai Mati. Wah. Kita nak exit ke kanan, masuk ke Turn right onto NSE Ya. to E2 Lebuh Raya Utara lebuh Selatan. raya Utara Selatan. Sungai Mati. Bukit Gambir Sungai Mati. Okay, kita nak masuk lebuh raya. Ui, Continue panasnya. on NSE for 1 kilometer. NSE North South Expressway. Plaza tu Bukit Gambir. Ini Plaza tu Bukit Gambir. Okey, kita teruskan perjalanan.
cuaca panas. Cuaca panas. Sekarang kita telah berada menghampiri, memasuki negeri Melaka. Sekarang hampir di sempadan. Hari ke-17 pemusafiranku. Sekarang aku telah menjelajah. Okey, kita akan memasuki Bandaraya Melaka. Hari ke-17 ini nak memasuki Melaka, negeri yang ke-9. Bermula daripada aku keluar meninggalkan rumah pada 28 Jun. Hari ini sudah 14 Julai. Iaitu bermula daripada Ipoh, Perak, kemudian masuk ke Penang, pergi ke Kedah, pergi ke Perlis, Kelantan, Pahang. Sebelum ke Pahang, Kelantan, Terengganu. Terengganu, Pahang. Pahang kita turun ke Johor. Sekarang daripada Johor, setelah kita berapa hari, dia keluar dulu 4 hari, 4 malam, 5 hari, 4 malam. Di Pago, Dusun Damai, 4 hari, 3 malam. Setelah hampir 8 hari, 9 hari, kita meninggalkan Johor. Now, dalam perjalanan untuk balik ke Selangor. Jadi, kita akan melalui lagi 3 negeri. Melaka, Negeri Sembilan, barulah kita sampai ke Selangor. Jadi lengkaplah, penuhlah semua negeri-negeri yang telah aku lalui sepanjang pemusafiran 16.0 ini. Hari ini hari yang ke-17, aku memasuki negeri yang ke-9. Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor. Yes, sekarang dah 8. Lepas itu Melaka 9, kemudian PD 10. PD pula negeri 9, 10. Okey, kita memasuki sempadan Melaka. Kita telah memasuki negeri yang ke-9. Ya, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor. Sekarang berada di Melaka. Alhamdulillah. Satu nikmat yang Allah masih anugerahkan kepada aku kerana mampu untuk meneruskan pemusafiran dalam usiaku sebegini. Alhamdulillah. Kita dah nak menghampiri, memasuki simpang ke Aikroh, Bandaraya Melaka. Tapi kita tak masuklah. Kita tumpang lalu je negeri Melaka. Tumpang lalu di negeri Melaka. Kita dah lama di Johor, lama di Kelantan. Yang dia lain sekejap. Hari ini hari yang ke-17 perjalanan permusafiranku. Keluar daripada Ipoh 28 hari bulan. 2 malam di di Jitra. Masuk ke Arau, tapi tidur di Jitra 2 malam. Di Jeli 1 malam. Di Kota Baru 4 malam. Di Kota Baru 3 malam. Di Kota Baru 3 malam. Di Kuala Terengganu 2 malam. Di Kuantan 1 malam.
Di Johor 4 malam. Di Keluang. Dan di Pagoh, Dusun Damai 3 malam. Dan 16 malam atau 7 hari perjalanan. 16 malam berada di luar dalam perjalanan pemusafiranku. Ini hari yang ke-17. Aku mudik kembali pulang ke Sarang, tetapi akan singgah bertemu dengan isteri, anak-anak dan cucu-cucu di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur atau Selangor. Okey, kita sehingga berjumpa untuk the next perjalanan seterusnya. Ikuti terus perjalanan menyusuri Lebuh Raya Utara Selatan. Sekarang berada di Lebuh Raya antara Aikeroh ke Simpang 4 di Melaka. Sekarang kita merentasi Lebuh Raya Plus Utara, merentasi negeri Melaka. Kawasan rehat Aikeroh 5 km, dia jantas 10, hentian sebelah Pedas Linggi 25. Oh, itu hentian. Tapi ini tak jauh lagi, Simpang 4. Simpang 4. Masuk Negeri Sembilan. Negeri Sembilan Darul Khusus. Dah terlepas tadi papan tanda menunjukkan kita memasuki Negeri Sembilan. Tapi di depan ni ada satu exit. Exit pertama daripada selatan di dalam Negeri Sembilan. Rasanya lah. Kita tengok di depan tu. Exit ke atau RNR? Tadi terlepas tanda sempadan Negeri Sembilan. Oh, 1 kilometer lagi. Hentian sebelah Pedas Linggi. Itu menunjukkan kita berada di Negeri Sembilan. Pedas Linggi adalah dalam Negeri Sembilan. Ya, itu dia. Hentian sebelah Pedas Linggi 500 meter. Kita nak berada di persimpangan Pedas Linggi sekarang. Sekarang menghampiri persimpangan Pedas Linggi. Pedas Linggi Rombau 500 meter. Rombau Negeri Sembilan. Jadi kita sedang menyusuri Lebuh Raya yang melalui Negeri Sembilan, iaitu negeri yang ke-9 aku lalui dalam ke-9 ke ke-10 dalam pemusafiran yang ke-10 ni. Kira balik Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Oh, ini yang ke-10. Negeri yang ke-10 aku lalui. Okey, Alhamdulillah masih diberi satu nikmat yang mana masih diberi kemampuan, kesempatan dan peluang untuk aku menjelajah, bermusafir di negeri yang ke-10 di negara tanah airku sendiri.